Selalunya depan ni kosong je tau. Tapi hari ni tengok ramailah orang. Penghabisan stok ni 5 hingga 11 Januari 2026 pukul 10 pagi sampai 7 petang. 7 hari ni je, Isnin sampai Ahad ni, jangan lupa datang. Selepas hampir 2 tahun dia datang lagi dengan jualan penghabisan stok. Banyak sangat perabot-perabot, segala benda yang berbaloi. Harga memang murah betul. Yang penting penghabisan stok dia ni 7 hari je tau. Perabot yang murah-murah ada, TV yang baru ada, yang second hand pun ada. Penting 43 inci 600.5, mana nak dapat. Vacuum cleaner ada, air purifier pun ada. Abang home theater ni 100.5 je. Jangan risau sebab dekat sini boleh try sampai puas hati. Lepas tu tilam-tilam dia dekat sini murah tau. Ni tilam baru pun ada. Tengok tilam saiz king pun 500 lebih je. Rasanya kalau nak cakap sugar perabot, sini antaranya lah. Sebab barang-barang baru ada, barang-barang second hand jangan cakap lah. Rak-rak, meja-meja belajar segala jenis. Pula dekat sini bertingkat-tingkat. Yang penting korang kenalah datang, tengok sendiri. Punya banyak barang dan harga pun memang jauh lebih murah daripada kedai. Besar sangat tempat dia. Kalau datang sini saya boleh make sure yang korang akan spend 2 ke 3 jam. Pinggan mangkuk, cawan-cawan, barang-barang catering, set buffet banyak sangat. Kapet yang baru pun ada tau. Murah ni. Segala jenis kursi pejabat, kursi-kursi stool yang harga dia memang jauh lebih murah daripada baru, jauh lebih murah daripada harga second hand. Kalau barang-barang perabot tu kalau masuk rumah tu kosong, datang sini memang penuh satu rumah. Tengoklah pakcik ni pun dah dapat dah barang. Cepat datang, barang nak habis ni. Rumah besar sangat, tak nak barang kecil-kecil. Ni barang besar-besar pun ada. Nak bathtub, jacuzzi, semuanya ada. Barang-barang perabot pun banyak yang hotel punya tau. Jenis pakai kayu solid punya. Tengok diorang jual pun tak mahal. Macam meja ni 100 je. Yang sofa bed, yang ni klasik. Boleh jadi sofa, boleh jadi katil. Kain langsir yang jenis satu roll pun ada. Ni second purchase dapat 50% off. Best kan. Ni barang-barang gym pun ada. Barang tinju yang ikut spek tournament pun ada. Lepas tu nak belanja lempang orang, katil orang sakit pun ada. Barang kanak-kanak yang disimpan rapi pun ada. Yang tu dia siap simpan dalam aircon tau. Ada juga aircon, air cooler, barang-barang elektrik, lampu, kabel, barang-barang plumbing daripada PVC, kepala pipe sampailah ke toilet bowl. Yang penting datang beli dulu. Nak minta tolong hantar pun boleh, ada charges lah. Jangan lupa datang dekat Green Project yang ni dekat Bertam Ching. Kau boleh datang 5 hingga 11 bulan 1 2026 pukul 10 pagi sampai 7 malam dah buka. Boleh datang.